Kawasan perumahan yang dilengkapi kemudahan macam kort basketball, padang bola, outdoor gym, track jogging dan macam-macam lagi hanya di ED Pro Clay-Meru. Itu semua apa yang kau akan dapat kalau kau beli rumah dekat Clay-Meru Fasa 3 ni. Nampak ni ada macam-macam jenis mainan yang kau boleh main. Memang sesuai sangat untuk aktiviti kanak-kanak maupun orang dewasa. Kawasan yang memang luas, seluas 4.5 ekar, yang paling penting guarded community. Dekat sini jam bestnya juga sebab ada kort basketball. Boleh main petang-petang. Jogging pun ada dekat sini. Marilah. Dekat sini pun ada kemudahan outdoor gym. Kau boleh sihat selalu. Rumah yang mempunyai solar panel dengan keluasan 2200 kV, 5 bilik tidur, 3 bilik air. Mau awak tunjuk rupa rumah ni macam mana? Mempunyai ceiling yang tinggi, 3 phase wiring dan ada cashback sehingga 30,000 koma. Kalau kau beli rumah ni, kau akan dapat kabinet yang lawa macam ni dan yang paling best dapat cermin ni. Memang power gila. Cantik. Dan ini untuk bilik master bedroom yang kau akan dapat seluas ni, dan yang paling best kau akan dapat wardrobe yang cantik macam ni. Dan dapat sekali dengan cermin yang macam ni. Mana kau dapat dekat Ipoh? Kau bayangkan rumah kau ada dapur yang macam ni. Memang idaman awak lah. Memang cantik. Ada island lagi. Dan ini bilik dekat bawah. Dan awak rasa katil single tak pun katil queen muat dekat sini. Memang selesa lah. Untuk anak bujang ke anak dara memang sesuai. Untuk pengetahuan kau, setiap bilik dekat rumah ni kau akan dapat wardrobe yang cantik macam ni. Dan dapat sekali dengan meja solid macam ni. Dapat cermin sekali. Rumah ni 1.5 tingkat. Jadi jom kita tengok tingkat atas pula macam mana. Ini bilik tingkat atas dan bestnya bilik ni ada balcony. Lepas tu siap ada toilet lagi. Toilet yang kamu dapat besar jugalah pada awak. Dan ini bilik yang terakhir awak masuk dan ruang dia agak besar juga, panjang. Jadi untuk koma yang mencari kawasan perumahan dengan fasiliti yang serba lengkap, cantik, inilah jawapan dia. ED Pro Clay-Meru. Koma kena datang sekarang.